Preview. Salam sejahtera, saya Ashmita Raj, wartawan muda dari TV PSS MTVS. Hai Encik, apa khabar? Baik, terima kasih Ashmita. Encik, Ya. boleh Encik perkenalkan diri Encik? Okey, baik. Nama saya Syairi Mahmud Bazri. Boleh panggil Cik Guman daripada Sektor Sumber Teknologi Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Ya. Encik, Ya. apakah pandangan Encik tentang perpustakaan dan studio Okey. di STKT Mahaganisa Vidya Saleh? Okey, bila tanya tentang pandangan saya, pendapat saya, mula-mula saya masuk ke pusat sumber, saya dah rasa, wow, cantiknya. Awak suka tak pusat sumber awak? Ya, saya suka. Sangat suka ke suka? Sangat suka. Sangat suka. Samalah, cikgu pun sangat suka dan cikgu sangat impress. Cikgu ucap tahniah kepada pertama guru besar, barisan pentadbir, penolong kanan, guru-guru dan murid-murid kerana tahniah ada pusat sumber yang cantik, yang kondusif. Yang kedua, tahniah juga sebab penggunaan dia sangat optimum. Jadi tahniah sekali lagi dan saya rasa bertuah lah, murid-murid sekolah ni bertuah sebab ada pusat sumber yang best macam tu. Ya, memang betul Encik. Ya. Saya pun rasa seronok apabila masuk dalam Kan, perpustakaan. rasa tak nak balik kan? Ya, Encik. Encik, Ya. apakah nasihat Encik kepada wartawan muda Ya. yang ingin masuk dalam TV PSS? Okey, pertama sekali saya ucap tahniah pada sekolah dia ada TV PSS macam Ashmita dengan rakan-rakan. Tahniah ada TV PSS. Yang kedua kepada mereka yang nak join kru TV PSS, yang pertama jangan takut dengan nama TV PSS. Kalau rasa berminat jadi pengacara, cuba. Berminat dengan editing, kena cuba. Yang paling penting setiap orang dia ada bakat berbeza. Ashmita boleh jadi pengacara. Mungkin kawan ni boleh jadi juru kamera. Kawan ni kadang-kadang dia ada idea dan pandangan. Nak tahu tak, ada setengah sekolah, dia ada ramai kru TV PSS, ada setengah pelajar tu, tugas dia hanyalah membawa air minuman, dia tolong bawa skrip, itu pun kita anggap sebagai kru TV PSS. Jadi saya sangat mengharapkan TV PSS ini mampu melahirkan murid-murid yang dia ekstra kemampuan, skill dan kemahiran yang tak ada dalam bilik darjah. Boleh keluar dan mendapat perkara baru, membuat research based learning melalui TPSS. Tahniah Ashmita dan tim dan juga cikgu. Terima kasih Encik kerana meluangkan masa dengan saya. Sama-sama. Itu sahaja daripada saya. Saya Ashmita Raj mengakhiri episod terkini.